Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hakim Ashraf bin Cik Johari, memegang nombor matrik C4A1784. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu hikayat yang berdasarkan poster yang kami buat, iaitu hikayat Puteri Saadun. Hikayat Puteri Saadun ini merupakan sebuah cerita rakyat yang terkenal dari negeri Kelantan. Puteri Saadun ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa dan telah berkahwin dengan Raja Abdullah. Pada suatu hari, Raja Siam mendengar berita tentang kecantikan Puteri Saadun. Raja Siam kemudian menghantar utusan untuk meminang Puteri Saadun. Namun, pinangan tersebut ditolak kerana Puteri Saadun sudah menjadi isteri Raja Abdullah. Penolakan itu menyebabkan Raja Siam merasa marah. Raja Siam lalu menghantar tenteranya untuk menyerang negeri Kelantan. Selepas itu, Raja Abdullah terus mempertahankan negerinya daripada serangan tersebut. Peperangan yang telah berlaku menunjukkan keberanian Raja Abdullah dalam menentang Raja Siam. Walau bagaimanapun, Kelantan akhirnya tewas dan Puteri Saadun dibawa ke Siam. Semasa berada di sana, Puteri Saadun tetap setia kepada suaminya. Selepas beberapa lama, beliau berjaya mendapatkan kebenaran untuk pulang ke Kelantan. Namun apabila Puteri Saadun kembali kepada Raja Abdullah berasa cemburu dan curiga terhadap isterinya kerana telah lama berada di Siam. Akibat salah faham tersebut, berlaku pertengkaran yang besar antara mereka. Dalam beberapa versi hikayat, Puteri Saadun dikatakan telah menikam Raja Abdullah dengan cucuk sanggulnya sehingga menyebabkan kematiannya. Kesimpulannya, hikayat Puteri Saadun telah mengisahkan tentang kecantikan, kesetiaan, peperangan dan konflik yang berlaku akibat perebutan kuasa dan perasaan cemburu. Hikayat ini juga telah menjadi satu warisan cerita rakyat yang terkenal di negeri Kelantan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahagian saya adalah mengenai aplikasi digital art yang digunakan oleh kumpulan kami dalam penghasilan poster ilustrasi, iaitu Procreate, Adobe Fresco dan Adobe Illustrator. Kami memilih aplikasi-aplikasi ini kerana setiap satu mempunyai fungsi dan kelebihan yang berbeza. Selain itu, setiap ahli kumpulan menghasilkan poster masing-masing menggunakan aplikasi yang bersesuaian dengan keperluan karya yang dihasilkan. Aplikasi pertama ialah Procreate. Kami menggunakan Procreate kerana aplikasi ini memudahkan proses menghasilkan lakaran awal dan ilustrasi digital. Procreate mempunyai pelbagai pilihan brush, fungsi layer dan antara muka yang mudah digunakan. Antara kemudahan yang disediakan ialah fungsi Quick Shape yang membantu menghasilkan bentuk yang lebih kemas dan time-lapse recording yang boleh merakam proses melukis secara automatik. Kelebihan Procreate ialah ia menjimatkan masa, mudah digunakan dan sesuai untuk menghasilkan idea awal dengan cepat. Oleh itu, aplikasi ini sangat sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran watak, objek dan elemen utama dalam poster. Seterusnya ialah Adobe Fresco. Kami menggunakan Adobe Fresco kerana aplikasi ini sesuai untuk proses mewarna dan menambah perincian pada ilustrasi. Aplikasi ini mempunyai fungsi live brush yang boleh menghasilkan kesan cat air dan cat minyak yang lebih realistik. Selain itu, Adobe Fresco membantu menghasilkan tekstur, bayang-bayang dan kesan visual yang lebih semula jadi. Kelebihan aplikasi ini ialah ia menjadikan ilustrasi kelihatan lebih hidup, kemas dan menarik. Aplikasi yang terakhir ialah Adobe Illustrator. Kami menggunakan Adobe Illustrator kerana aplikasi ini membantu menghasilkan grafik vektor yang berkualiti tinggi. Grafik vektor mempunyai kelebihan kerana kualitinya tidak akan pecah walaupun saiz poster dibesarkan. Selain itu, Adobe Illustrator memudahkan proses menyusun elemen poster seperti ilustrasi, tajuk dan teks supaya reka letaknya lebih teratur dan profesional. Walaupun ketiga-tiga aplikasi ini digunakan dalam projek yang sama, setiap aplikasi mempunyai fungsi yang berbeza. Procreate lebih sesuai untuk menghasilkan lakaran dan idea awal. Adobe Fresco pula digunakan untuk proses mewarna dan menambah perincian, manakala Adobe Illustrator digunakan untuk menghasilkan reka bentuk poster yang lebih kemas dan berkualiti.
Secara kesimpulan, pemilihan aplikasi yang sesuai memainkan peranan penting dalam menghasilkan poster ilustrasi yang kreatif, menarik dan berkualiti. Dengan menggunakan aplikasi yang berbeza mengikut keperluan, setiap ahli kumpulan dapat menghasilkan poster yang lebih tersusun dan memenuhi objektif projek yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zulfitri bin Ramli, nombor kad matrik C24A2497. Pada hari ini saya akan menerangkan proses lakaran awal sehinggalah proses lakaran akhir dalam digital, iaitu Adobe Illustrator. Okey, tugasan pertama saya ialah mengumpulkan semua poster yang dihasilkan oleh ahli kumpulan. Seperti yang diketahui, poster yang kami hasilkan merupakan legenda Putih Seadong dan plot twist yang kami reka dalam menghasilkan poster itu. Okey, setiap ahli menghasilkan poster yang mewakili babak-babak penting dalam kisah legenda Putih Seadong. Berdasarkan gambar poster tersebut, saya mula merancang susunan komposisi. Saya memilih untuk meletakkan watak Puteri Seadong dan Raja Abdullah di bahagian tengah sebagai fokus utama kerana mereka merupakan watak utama dalam cerita legenda ini. Kemudian, saya menyusun babak-babak lain di bahagian atas dan sekeliling bagi menunjukkan perjalanan cerita. Sebagai contoh, babak pertarungan diletakkan di bahagian atas untuk menggambarkan konflik dalam kisah ini, manakala elemen seperti istana, gunung dan perarakan diraja ditambah bagi menghidupkan suasana serta menunjukkan latar zaman dahulu. Selepas susunan komposisi ditentukan, saya mula melukis secara manual menggunakan pensel. Pada peringkat ini, saya menghasilkan lakaran awal dengan melukis bentuk asas setiap watak dan latar belakang terlebih dahulu. Saya memberi perhatian kepada kedudukan setiap elemen supaya ilustrasi kelihatan seimbang dan tidak terlalu padat pada satu bahagian sahaja. Setelah bentuk asas siap, saya mula menambah perincian pada setiap watak, pakaian tradisional, mahkota, aksesori, senjata dan ekspresi wajah. Selain itu, saya turut menambah elemen latar belakang seperti awan, gunung, istana, jambatan dan pokok bagi menjadikan poster ini lebih menarik. Selepas saya berpuas hati dengan lakaran tersebut, barulah saya memindahkannya ke dalam Adobe Illustrator. Lakaran dimasukkan ke dalam artboard sebagai rujukan, kemudian saya mengunci lapisan tersebut supaya ia tidak bergerak bebas semasa proses melukis. Langkah seterusnya ialah menghasilkan garisan atau line art menggunakan pen tool. Penggunaan pen tool membolehkan saya menghasilkan garisan vektor yang lebih licin, kemas dan tepat berbanding lakaran tangan. Sekiranya terdapat garisan yang kurang kemas, saya akan melaraskan titik-titik ancur supaya bentuk yang dihasilkan lebih seimbang dan profesional. Hasil akhirnya lah sebuah lukisan outline hitam putih yang bersih dan kemas. Dengan proses ini, semua babak penting dalam kisah legenda Putih Seadong dapat digabungkan menjadi satu ilustrasi yang telah menjadi satu poster yang lebih teratur dan menarik dan mudah difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Masyita binti Sahabuddin dengan memegang nombor kad matrik C24A2315. Hari ini saya akan menerangkan tentang proses mewarna poster legenda Puteri Seadong menggunakan Adobe Photoshop. Pada peringkat awal, kumpulan kami menggunakan line art atau lakaran yang telah siap. Kemudian, setiap bahagian seperti watak, awan, gunung, pokok dan latar belakang diasingkan mengikut layer masing-masing. Penggunaan layer sangat penting kerana ia memudahkan proses mewarna tanpa menjejaskan bahagian yang lain. Seterusnya, kami memulakan proses base color iaitu meletakkan warna asas pada setiap objek menggunakan brush tool. Kami memilih warna yang terang dan bersesuaian dengan tema poster supaya dapat menarik perhatian penonton. Selepas warna asas siap, kami menggunakan mix brush tool untuk menghasilkan kesan warna yang lebih lembut dan semula jadi. Sebagai contoh, pada bahagian awan kami mencampurkan warna putih, kelabu dan biru untuk menghasilkan kesan awan yang lebih realistik dan mempunyai kedalaman. Selain itu, pada bahagian pakaian watak utama, kami menggunakan mixer brush bagi menghasilkan kesan lipatan kain. Teknik ini membantu menghasilkan gradasi warna yang lebih halus sekaligus menjadikan pakaian kelihatan lebih hidup dan tidak nampak seperti warna yang rata. Untuk bahagian kulit
wajah dan tangan, kami juga menggunakan mixer brush bagi menggabungkan warna yang cerah dan gelap. Kemudian, kami menambah shadow dan highlight menggunakan layer baharu dengan mode seperti multiply untuk bayang dan screen atau overlay untuk pencahayaan. Langkah ini penting kerana ia memberikan dimensi pada objek dan menjadikan poster kelihatan lebih menarik. Pada bahagian langit dan kesan pertempuran di atas, kami menggunakan warna biru, oranye dan kuning untuk menunjukkan suasana yang dramatik. Kesan cahaya pada pertempuran senjata dihasilkan menggunakan soft brush dan sedikit kesan glow supaya fokus penonton terus tertumpu pada bahagian tersebut. Akhir sekali, kami menambah tajuk Legenda Puteri Saadong menggunakan warna kuning yang terang supaya tajuk lebih menonjol dan mudah dibaca. Kesimpulannya, penggunaan Adobe Photoshop, terutamanya mixer brush tools, banyak membantu dalam menghasilkan kesan warna yang lebih lembut, realistik dan mempunyai gradasi yang cantik. Teknik seperti penggunaan layer, shadow, highlight dan color adjustment juga menjadikan poster ini lebih menarik serta mampu menyampaikan suasana epic dalam kisah Legenda Puteri Saadong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amin Al-Kausyar bin Muhammad Halmi, berumur kat metrik C4A1867, akan bertangkan iaitu cabaran ataupun kelebihan untuk membuat poster ini. Antara cabaran utama yang kami hadapi ialah mencari rujukan visual yang sesuai untuk menggambarkan watak Puteri Saadong. Oleh sebab yang tiada gambar sebenar Puteri Saadong, kami perlu mencari inspirasi daripada pelbagai sumber seperti Pinterest, Google Image serta imej yang dijana menggunakan AI. Namun begitu, kami tidak menyalin bulat-bulat rujukan tersebut. Sebaliknya, menggunakannya sebagai panduan untuk menghasilkan ilustrasi kami sendiri. Selain itu, kami juga menghadapi cabaran mencari model, figura dan gaya pose yang sesuai dengan imej seperti Puteri Melayu. Cabaran seterusnya ialah memastikan setiap elemen pakaian tradisional, aksesori, warna latar belakang mempunyai ciri-ciri budaya Melayu Kelantan serta tidak bercanggah dengan fakta sejarah. Dari aspek teknikal pula, kami menghadapi cabaran menggunakan Adobe Illustrator, terutamanya ketika melukis, menggunakan pen tool, menguruskan layer, menghasilkan bentuk vektor yang kemas serta memilih kombinasi warna yang harmoni. Seterusnya iaitu kelebihan. Walaupun terdapat beberapa cabaran projek ini memberikan banyak kelebihan kepada kami. Pertama, kami dapat menambah pengetahuan tentang sejarah dan warisan Puteri Saadong, termasuk latar belakang, pakaian tradisional, seni bina istana serta budaya Melayu Kelantan. Secara tidak langsung, projek ini membantu kami lebih menghargai tokoh sejarah tempatan. Kami juga dapat meningkatkan kemahiran menggunakan pelbagai fungsi dalam Adobe Illustrator seperti pen tool, shape beauty tool, layer, gradient, pathfinder, clipping, mask and typography bagi menghasilkan ilustrasi yang lebih kemas, kreatif dan profesional. Melalui kerja berkumpulan, kami dapat membahagikan tugasan mengikut kepakaran setiap ahli. Sebagai contoh, ada ahli yang bertanggungjawab mencari bahan rujukan, ada yang melukis ilustrasi, ada yang menguruskan pemulihan warna dan tipografi, manakala ahli lain menyimak semula hasil kerja supaya lebih kemas dan teratur. Selain kesimpulannya, penghasilan poster digital bertemakan Puteri Saadong menggunakan Adobe Illustrator bukan sahaja meningkatkan kemahiran kami dalam reka bentuk grafik, malah memperkukuhkan semangat kerja berpasukan, kreativiti serta pengetahuan tentang warisan sejarah dan budaya tempatan. Pengalaman ini juga menjadi pendedahan yang berguna untuk kami mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam projek atau kerjaya pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.